Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke episod ketiga dalam YouTube channel aku. So, hopefully korang sedang berada di fasa yang baik. Mana yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang berduka percayalah akan ada masanya untuk kamu diganti kedukaan itu dengan kegembiraan. Okey, baik. Jadi topik hari ini yang nak dikongsikan adalah mengenai belajar dari belajar. Korang boleh tengok dekat topik dekat bawah lah. Belajar dari belajar. Kenapa macam belajar dari belajar? Kenapa ada pengulangan kat situ? Jadi dalam channel ni seperti yang dua topik yang lepas, aku ceritakan tentang belajar daripada seseorang, lepas tu belajar mencari makna dan damai. Untuk 10 video yang pertama ni, aku akan menggunakan topik belajar sebagai intisari ataupun sebagai permulaan kepada sesuatu. Contoh sekarang aku sedang terangkan mengenai belajar dari belajar, dan selepas ini mungkin akan banyak lagi siri video yang akan datang. Mungkin belajar daripada kesilapan, belajar menjadi ikhlas, belajar dan terus belajar. Jadi bagi aku personally, belajar ni satu perkataan yang semua orang kena tahu dan semua orang kena lalui. Seperti ialah, belajar ni kita mencari sesuatu, dan apabila kita tak tahu, kita perlu belajar. Jadi hari ini kenapa aku terangkan ataupun kongsikan tentang belajar dari belajar. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, hari-hari kita belajar. Setiap masa kita akan belajar, sama ada langsung ataupun tidak langsung. Macam contohnya kan, macam diri ni sendiri, diri aku ni, setiap hari aku belajar benda baru. Setiap hari aku belajar cara macam mana kita nak kawal emosi. Setiap hari kita akan diuji dengan pelbagai situasi. Kadang-kadang kita rasa hari tu, itulah hari paling penat, ataupun itulah hari paling yang kita rasa kita tak mampu. Tapi sebenarnya itu adalah proses pembelajaran untuk kita. Proses pembelajaran untuk kita menjadi lebih matang ataupun lebih maju ke hadapan. Bayangkan kalau kita satu hari tu hidup kita okey je, ataupun 2 hari, 3 hari okey je, tanpa kita rasa macam okey. Kita rasa macam, contoh mungkin untuk belajar ataupun untuk orang yang nak bekerja. Korang bosan tak kalau setiap hari peredaran korang tu sentiasa sama? Mesti korang akan ada satu tahap korang akan rasa bosan, dan korang rasa apa sebenarnya kehidupan ni kan. Dia beza tau kalau kita diberikan ujian untuk kita belajar sesuatu daripada tu. Jadi dalam channel ni aku akan teruskan lah. Kita akan mungkin selepas ni akan bermula topik pertama, ayat pertama ataupun perkataan yang pertama aku akan pilih adalah belajar. Belajar mengenai ini, dan insyaAllah akan ada lebih lagi banyak belajar. Dan korang pernah dengar tak tentang frasa belajarlah sampai ke negeri China? Macam kita tahu kan sekarang, baru-baru ni China, macam mana mereka menunjukkan kemajuan mereka. Mereka tak ada pun macam mempromote yang secara viral ke apa, besar-besaran ke. Diorang just fokus pada diorang, tapi kemajuan diorang, Masya Allah. Sampai kan ada kereta terbang dah sekarang, drone terbang, Masya Allah. Kita tengok dalam, mungkin korang pernah terlintas dalam korang punya video TikTok ataupun FYP korang, ada seorang influencer daripada Amerika ni pergi ke negara China. Dia tunjukkan macam mana majunya China. Ada spek mata yang boleh auto translate kan dengan bahasa yang lain.
lepas tu ada train yang lalu dalam bangunan perumahan. So jadi negara China sangat-sangat maju. Mereka dah jauh ke hadapan meninggalkan kita. Jadi itulah frasa ataupun kata-kata belajarlah sampai ke negeri China. Dan belajar ni sebenarnya tiada had. Kita akan belajar sehingga kita penghujung hayat. Walaupun tak kisah kita dah habis belajar dah ke umur 30-an atau 40-an, tapi dalam umur tu sebenarnya pelajaran kita dah berbeza. Pelajaran kita bertambah lagi mencabar. Sebab bila selepas belajar kan, selepas kita lepas daripada fasa belajar ataupun kita habis study lah, pelajaran yang datang dalam hidup kita ni melalui pengalaman dan ujian. Pada waktu tu lah kita akan rasa macam, wah, ini betul-betul aku tak pernah belajar sebelum ni. Aku rasa, kenapa aku diuji, kenapa benda ni jadi kat aku. Dan semua tu sebenarnya adalah pelajaran yang terbaik. Pernah dengar kan frasa yang mengatakan guru terbaik ataupun pelajaran terbaik adalah pengalaman anda sendiri. Jadi saya rasa setakat itu daripada diri ini dulu. Dan insyaAllah kita akan bertemu di episod seterusnya, di video seterusnya.